Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak ulas lebih lanjut soalan yang sering diberikan kepada saya, iaitu bagaimana nak mengurangkan peratusan dalam AI detector ataupun pengesan AI ataupun mengelak daripada dikesan. Apa yang kita boleh buat adalah 3 step ataupun 3 langkah utama. Pertama sekali, kita kena semak dulu sama ada janaan tersebut yang kita buat tu, yang kita hasilkan tersebut dengan bantuan AI itu sudah pun disokong oleh citation and references ataupun citasi lah. Maksudnya sumber-sumber yang sepatutnya ada tu kena ada dalam penulisan kita tu lah. Tak kisahlah assignment ke thesis ke apa, pastikan mana yang kena ada citation tu wajib ada. Sebab yang tu kalau tak dikira plagiat, that's plagiarism. Kemudian nombor 2 yang kita kena semak adalah variasi ayat tu. Sebab AI ataupun sama ada ChatGPT ke Gemini ni, dia suka guna ayat panjang-panjang secara konsisten. Kalau kita perasan, dia ada pattern yang sama. Contoh, kalau perenggan pertama tu, ayat dia kalau ada 3 ayat tu akan ada dalam lingkungan panjang yang hampir sama. Tu style AI lah. Dan bila dia pergi ke perenggan kedua pula, dia akan konsistenkan pattern tu. So, apa yang kita boleh buat adalah kita pecahkan pattern ini. Ataupun we try to break the patterns. How? Kalau ayat dia panjang sangat, kita pecah kepada 2 ayat, ataupun kita slate dengan ayat-ayat kita sendiri yang lebih mudah untuk difahami dan keluarkan ayat-ayat yang mungkin terlampau berjela-jela. So, pastikan ada variasi tersebut. Kalau tak, dia nampak macam semua kompleks, ayat-ayat kompleks.